Alright, good morning gang. 6 lebih pagi. Letak barang dulu, kita pergi breakfast. Lepas tu ambil barang kat kaunter. OG punya barang, dia tak tolong apa, dia beli barang water pump ke apa, BM dia dekat sini. So orang tu hantar kat kaunter. Pagi gang. So let's go. So kita pergi breakfast kejap. Yang aku tak letak bag dulu siap-siap. Breakfast, lepas tu kita gerak balik ke KL. Breakfast, ambil barang kat kaunter. Lepas tu kita gerak balik ke KL kan. Ngam-ngam lah, 7 lebih sikit gerak kan. Dalam 4 jam lebih sampai lah ke KL. Alright, so stay tune kan. Jom kita turun ke lobby. Alright, selamat pagi Skudai. Let's go. Langit Johor. Hari ni hari Sabtu. Tak jam lah. Mantap. Okay, barang OG kita dah ambil. Water pump ke apa ke ni. Jom kita pergi breakfast. Let's go. 13A. Mantap. Kerja ni. Masa water pump je kat semalam. So aku nak pergi hantar kat rumah dia pula ni. Sebab ala aku dah lalu. Memang lalu pun nak balik rumah dia, nak balik ke rumah dia. So tak apalah, kita hantar. Ngam pula aku ada Johor kan. Dekat pula tu semalam 2.berapa kilo je bengkel tu dengan hotel. So dia hantar je lah. Lepas tu kerja pula lagi ambil semalam lah. Aku dah nak tidur. Alright okay, kita breakfast dulu. Telur baru masak. Masih lemak sikit. Macam-macam menu ada. Let's go. Okey juga kan dekat Temperature Hotel ni, breakfast menu macam-macam juga. Nasi lemak lah, pishanai lah. Okey lah. So aku makan lat-lat je. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ni. Makan dulu Alright gang, jom kita gerak balik ke KL. Kita singgah ke Semenyih Haji Semenyih. Hantar barang Haji. Kita tengok apa barang yang dia order tu gang. Jom. Water pump F10 punya water pump. Oh, N20 turbo. Jauh dia order sampai ke Johor. Oh, macam turbo tu kat sini tu. Alright, jom kita hantar kat dia. So, kat ni dia kata cucuk sini. Alright, RM80. Oh, speed. Ini sebablah aku malas nak lawak-lawak kereta kan. Ni dia, kalau kau nak turun mall ke, nak turun parking ke, kalau kereta lawak ni leceh. Sebab tu kereta aku standard je. Cuma sebab dia nampak lawak tu sebab lip lah, lip depan tu. Ni kalau aku lawak payah aku tukar spring ke apa ke, lagi hati goyang. So kita 2.5 jam nak sampai ke rumah OG kan. Selamat pagi Skudai. Jom kita let's
Let's go. Alright, stay tuned gang. Pagi gang. Alright gang, kita berhenti kat Paguh sekejap. Botak lagi toilet je. So aku kat Paguh ni busy juga ke dia, boleh tahan juga. Sebab hari Sabtu kot, orang pergi apa, geng rider ramai, berride. Lepas tu yelah mungkin orang nak pergi Melaka ke KL ke holiday kan, cuti hari ni kan. Memang ramai lah, busy lah orang kata jalan hari ni. So kita lepak sekejap. Right, stay tune. Banyak geng, ujung-ujung sana geng rider. Right, lepas sikit. Tengok exhaust dia kat exhaust dia. Lama. Exhaust naik atas tu. Mantap. Geng rider Singapore kan. Terbaik lah bang. Alright kan. Sini bukit dia. Dia aku masuk ikut pedas tinggi ni nak pergi hantar barang uji tu. Sebab cerita dia semalam aku nak tidur dah. Lepas tu Haji telefon, dia tahu aku kat Johor. Dia kata nak kirim barang, nak pergi ambil, memang tak lah. Lepas tu sebab aku dah kat bilik dah, so owner barang tu hantar dekat lobby hotel semalam. So itu yang aku pergi ambil pagi tadi kat lobby tu. So jom kita pergi tengok tempat Oji meniaga kan. Dia dekat area apa tadi tah? Apa? Rembau. Area Rembau tempat dia meniaga. So jom gang, kita hantar barang dia. Let's go, lepas tu kita balik. Alright gang, kita dah sampai tempat Oji meniaga ni, depan Family Store Rembau. So depan tak ada parking, aku tunggu kat depan Watson ni, depan Rainbow World, pasar mini Speedmart. Lepas hantar kita gerak balik lah. Right, stay tune. Dia punya pasal lah kan, aku datang sini. Tak tahu aku kat Johor. Ada. Macam mana kau tahu aku kat Johor je? Macam mana kau tahu aku kat Johor? Aku tengok YouTube juga lagi. Aku mana pernah miss tengok kau punya YouTube. Jadi kita tengok tapak tempat dia meniaga kan. Right, stay tune. Okay, dah sampai dah tempat Oji meniaga. Best lah tempat dia. Tempat belakang ni. Best. Santai. Nasi kukus ayam berempah. Baik ah. Nasi kukus ayam berempah. Okey bang. Terbaik. Nasi kukus. Jadi dak Kelantan lagi nasi kukus lalu dekat dia pak. Nasi kukus ayam berempah dia. Kalau siapa nak Rembau punya area ni, nombor kontak ada ni. Dekat belakang Family Store je. Ada kemah siap, boleh santai-santai lepak-lepak. Hai. Awak pegang apa tu? Hai, kenal tak? Kenal uncle tak? Kenal? Tak kenal, dia di Petra. Dia bawa je yang Mona bagi. Oh iyalah. Alright, so korang nak makan nasi kukus ke, nak makan Oji punya apa? Sekuang. Boleh datang ke sini kan. Right. Mantap. Santai, tempat dia santai. Begitu. Wah, lama dah kan naik nasi kukus sini, Boh? Apa dah, Boh? Ya. 4 tahun. 4 tahun dah? Ya dia kan. Kita tengok macam ni lagi kita try tengok. Terbaik lah. Kelantan mana?
Musai apa? Oh, kamu ses tak kata je. Good ni. Okey, beres. Nasi kukus ni sambal dia baik. Alright, okay. Jom kita ambil barang OG. Let's go. Kita tengah prepare. Aku buka nasi kukus untuk Mona dengan anak-anak aku. So sekuan calit padu pun kat sini kan ya. Korang boleh datang beli. Sekuan calit memang mantap. So nasi kukus kat sebelah, sekuan calit kat sini. Toke dia ni lah. Tengah pegang rimau. Rimau apa Petra? Kau tunggu aku tunjuk lagi macam mana. Ni barang baik geng. Sekuan calit. Sebelum ni kau tengok selalu orang Cina je buat sekuan calit ni. Sekarang ni Melayu version viral pula tu. Memang padu. Dia tabur kacang-kacang. Berair mulut kan. Alright. F10 BMW. Yang penting soket tak pecah apa semua okey lah. Okey, dalam semua. Ya, yang penting water pump ni kau nak bersih, kau jangan pakai air, pakai coolant. Dia kena pakai coolant, water pump akan tahan. Kalau pakai air itu yang dalam kadang-kadang karat, klorin. Make sure kau pakai ikut spek kereta kan. Kalau kereta kata pakai coolant lah kau pakai. Alright. Alright gang, ini dia sengkuang calit. Mari kita try kan ya. Tak payah try lah, memang aku dah try dah sebelum ni pun memang padu. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca panas. Sengkuang calit ni dia sejuk. Memang padu lah. Tak. Terbaik kan? Memang mantap. Untuk korang kira Rembau, belakang apa? Family store tak? Family store Lembau belakang ni. Belakang building tu. Kedai diorang ni lah. Tempat diorang meniaga. Sebelum ni dia meniaga depan family store tu. Sekarang ni belakang, tapak-tapak cantik lah. Sini singgah kan. Memang baik. Indah lah. Alright kan, kita dah gerak daripada tempat OG. So balik Putra Heights lah. Mengundi hari ni, so dia bawa aku masuk jalan-jalan kampung sikit lah sebab jam. Stay tune kan. Alright, hari ni hari mengundi untuk orang Negeri Sembilan. Selamat mengundi semua, pilihan yang bijak di tangan anda. Okey, ni apa ni, bangunan apa ni? Ada padang. So korang, kau nak makan sekuan calit, kau boleh datang lah support sekuan calit OG ni. Dengan tadi nasi kukus brother tu, tadi aku duduk je beratur orang. Kau memang tak henti-henti. Orang beli sekuan calit dengan nasi kukus dia. Memang popular lah, sedap. So aku dah bungkus, nak balik makan sekejap lagi geng. Okay, apa pun stay tune. Mantap. Okay, dah sampai rumah. Wow, baju Spiderman. Adik, mana baju Spiderman? Mana baju? Tak ada dah. Mana baju abang? Wow, gambar Spiderman. Semua Spiderman? Okey. Tak ada dah. Mana Spiderman adik baju? Sama lah baju. Okey guys, aku dah sampai rumah ni. Jom kita cuba apa? Nasi kukus yang kita bungkus tadi. Adik nak? Okey. Lagi mami show adik.
Okay, touch abang ada kat situ. Nanti Mami show adik, okay? Show adik dengan abang. Ni. Okay, boleh. Man, tukar dia orang. Okay, tu ada abang punya. Tak pedas kan? Dia punya kuah kan? Tak. Jangan pedas sambal je lah. Hai. Okay, tu abang punya tu. Asyik dah ada. Nanti Kak Mai suap. Daddy punya ada sambal. Nampak tu? Daddy punya ada pedas. Tu kakak dah pergi letak dah kau pergi. Abang punya dah letak dalam pinggan dah. Abang Kak Mai suap abang, okay? Sikit, sikit. Okay, Daddy. Hai adik. Ni okey. Alright, ini dia. Panas-panas lagi geng. Mantap. Okey, mari kita try first suapan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik yang kata combi. Okey, not bad kan. Kita try ayam dia pula Bismillahirrahmanirrahim. Fresh yang panas-panas baru masak tadi kan. Mantap. So korang nak try apa? Yang aku makan tadi sengkuang dengan nasi kukus ni, boleh pergi kedai dia orang tu. Alright. Cuba beli kan. Tapi beratur tau orang tadi. Okay, aku makan dulu. Sengkuang lah paling sedap. Sengkuang padu memang viral. So aku makan dulu kan. Stay tune. Mantap. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share kan. Okay. Terbaik.